Yang ada berkata qalbun, bukan yang makna hakikat. Bukan makna yang tabah, bukan makna hakikatnya, nyanyi yang tabah. Kalbunya tinggal bukan makrifah Allah. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguh pada demikian itu sungguh jadi peringatan bagi orang-orang yang adalah dirinya itu kalbu, hati. Ia tidak orang tahu. Firman Allah, "Qul ruhu min amri rabbi." Kata Nabi ya Muhammad, ruh itu perbuatan Tuhanku. Rohnya urusan Allah, buat Allah. Nah itu orang. Dan adalah dirinya berhubung dengan daging yang bernama hati sanubari. Adalah beginya rohnya, bukan beginya kalbu berhubung dengan daging yang bernama sanubari. Kenal tahu ini. Dan adalah hati yang bernama latifah rabbaniyah ini, iaitu yang mengetahui akan Allah, yang mendapat ia. Dan adalah hati yang bernama latifah. Latifah berbentuk yang halus kan. Rabbaniyah itu yang dibangsakan kepada Tuhan, iaitu yang mengetahui akan Allah, yang dapat ia bagi barang yang tiada mendapat akan dia oleh khiyar. Yang mengetahui akan Allah. Jadi hati yang latifah rabbaniyahnya oleh hatinya itu Allah. Kiban Allahnya Allah yang ada bukan yang hanya mendapat oleh khiyar. Yang hanya bukan menyuntik bukan mana khiyarnya mengawa pikiran katanya. Ia terbuih-buih buat pikiran. Tetap pikiran katanya hanya betul. Iaitu dicuba oleh kalbunya oleh hatinya, iaitu Allahnya yang di luar jangkauan. Hanya banding hanya tu. Bagaimana hakikat Tuhan hanya tu. Pikiran katanya hanya dua sih. Hati ini hanya dua sih. Dan hati yang bernama latifah rabbaniyah itu iaitulah hakikat insan. Dan iaitulah yang diberitahu oleh Allah Taala di dalam alam arwah dengan katanya, "Alastu birabbikum qalu bala." Apakah saya ini bukan Tuhan kamu? Berkata mereka itu bala ya. Menjadi benar engkau Tuhan kami. Maka berkata segala roh itu bahkan engkaulah Tuhan kami. Dan kepada makna yang kedua itu iaitu diisyaratkan dengan firman Allah Taala, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun." Artinya bahwasanya di dalam yang demikian itu iaitu peringatan bagi seorang yang ada baginya hati. Jadi kalbunya itu makna yang hakikat, bukan makna daging serumpaan. Dan adalah dipaham daripada makna yang kedua ini bahwasanya hati iaitu ruh jiwa. Mungkin ni kira-kira makna yang keduanya hati dengan rohnya tabur. Seperti lagi akan datang pada makna ruh yang kedua. Dan maknanya yang kedua itu pada hakikatnya satu jua. Makna ruh dengan makna kalbun. Pendata ada makna kedua yang tahu. Allahu tsanir ruh. Walahu aidan ma'nayani. Ahaduhuma ruhun tabi'i. Wa huwa dukhanun mamahu damun aswadu. في تجويد هذا اللحم السنبري ينتشر بواسطة العروق الصوارب في جميع أجزاء البدن ومثاله كسراج في بيت إذا يستضي تضيء جميع
zawaya al-baiti ini wa huwa alladhi yuridul adba'a bi tanaqihi ruha. Adanya lafaz yang kedua ruh, dan adalah baginya pula dua makna. Ikut kena qalbun ila ruh yang ada dua makna. Makna pertama ruh tabi'i namanya, dan iaitu seperti asap yang tempat terbitnya itu darah yang hitam yang di dalam batin lagi. Dinamakan akan dia hati sanubari. Lafaz yang kedua ruhun. Maknanya pula dua makna. Pertama ruh tabi'i namanya, iaitu seperti asap yang tempat terbitnya itu darah yang hitam yang di dalam batin lagi bentuk atap. Tempat terbit darah bahkan tempat terbitnya itu darah yang hitam yang di dalam batin lagi. Terbit bukan dalam batin, dalam tubuh budaya. Dinamakan akan dia hati sanubari. Hati sanubari tanya dinamakan dia hati sanubari dahulu itu. Ini bakal kali ikutkan yang hati sanubari. Dan terhambur dengan perantaraan segala urat yang bergerak-gerak. Jadi Allahnya mentabur tubuh ni. Jadi terhambur dengan perantaraan segala urat-urat yang bergerak-gerak. Ini berbeza lah. Urat yang bergerak-gerak dalam tubuh dia. Yang keinginan bukan rohnya. Dan urat yang bermalu-malu di dalam segala suku-suku, segala badan. Mana malu-malu yang mek-mek. Misalnya itu seperti cahaya pelita di dalam rumah. Karena terang segala penjuru yang di dalam rumah daripada cahaya pelita itu. Cahaya panyut dia ada lama. Apabila dia panyut lama, tabah mentang dalam lampu yang penuh dengan lama. Iaitu yang dikendaki akan dia oleh segala orang yang ahli tabib dengan itlaknya akan dia itu akan apa? Mentebak dia panyut dalam tabah sehingga penuh tabahnya. Tabah mentang dia pada lampu nabi, yang penuh tabah. Mana cik rohnya? Bahkan yang dalam tubuh dia mentebak dia rohnya sehingga udip dah sebenarnya. Jadi bandingan. Yakni dinamakan akan ruh tabi'i itu akan ruh hayawani. Ruh tabi'inya ruh hayawan. Tanya betul hayawan dia memang. Hayawan tu hayawan yang berapa? Hayawannya binatang, mana ni? Binatang berapa ni? Ruh hayawani. Dan dengan dia hidup sekalian hayawan ini, dengan dia itu keluar masuk segala nafas. Sebab berkenal rohnya. Dia bukan udip bukan udip hayawan membentuk roh mentanya. Sebab dia rohnya. Keluar masuk segala nafas. Dengan dia itu keluar masuk segala nafas. Sebab dia rohnya. Sehingga roh berkenal nafas dengan terbit dan nafas dalam.
Dan dengan dia kekal darah di dalam badan. Sebab rohnya tinggal tetaplah bukan tetap darah yang dalam badan. Yang ada roh ni, hanya ni darah dalam badan. Dan apabila terbit roh tabi'i itu daripada badan haiwan, maka iaitulah matilah segala badan haiwan itu. Ini rohnya yang terbit, yang bukan binatang ataupun haiwannya gugunan mati. Dan putuslah nafasnya dan hilanglah darahnya. Ini rohnya yang terbit, nafas nanti, darah nanti. Wa makna sani huwa latifatul rabbaniyatu allati hiya makna makna haqiqatil qalbi. Faruhu wal qalbu munawwarani ala tilkal latifati ala nasqin wahidin. Wa ilayhi isyaratu biqaulihi ta'ala yas'alunaka 'anil ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi. Adanya dan makna yang kedua iaitu latifah rabbaniyah, yakni jisim yang halus yang wujud di dalam badan yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan. Makna yang kedua daripada Allah, tabuh jisim yang tabuh bentuk yang halus tak yang dalam badannya yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan. Yang tanya Allah Taala berdiri. Iaitu makna hakikat hati, yang makna yang kedua dahulu itu. Kalbun makna yang kedua ini, tabuh. Tabancit dengan makna uruhun yang kedua ini. Yang wujud di dalam badan yang dibangsakan pada perbuatan Tuhan, iaitu makna hakikat hati, yang makna yang kedua dahulu itu. Maka diketahui daripada ini bahawa lafaz ruh dan kalbun itu didatangkan keduanya ini atas makna yang satu. Kalbun dengan ruhun, makna yang keduanya apa? Iaitu dinamakan latifah rabbaniyah yang tersebut. Dan didatangkan keduanya itu atas anwarnya. Yang satu padahal tiada berbeza dan tiada berlainnya melainkan pada ibadat makna yang pertama juga. Dan kepada makna yang kedua itu disyaratkan akan iaitu dengan firman Allah Taala, wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi. Artinya dan bertanya mereka itu, yakni segala orang kafir akan dikau ya Muhammad daripada makna hakikat roh. Bagaimana makna hakikat roh? Maka kata oleh ya Muhammad, itulah hakikat roh itu daripada perbuatan Tuhanku. Hakikat rohnya yang buat amalan, karena hakikat sebenar-benar roh itu tiada mengetahui akan dia melainkan Allah Taala. Dan orang yang diberinya ilmu daripadanya dengan ilmu laduni namanya. Pun orang yang begitu ilmu laduni. Ilmu laduninya ilmu kamal. Ilmu kamal itu ilmu kasyaf. Yang bukan kalau kita hanya dapat mono ilmu. Ilmu laduni. Ilmu kamal. Kalau orang sebab bukan beramal, sebab bukan beramal dengan ilmu kabar agama, sehingga bukan lahirlah bukan kalamanya syaitan ini. Jadi penjelasannya lah ilmu ilham, ilham. Tanya lagi ilham bukan bukan ilham. Tanya orang muda juga, dia bagiannya ilham. Bukan orang yang dia baca ilham dia lah. Sebabnya ada ilham bukan mudah hek orang muda tahu dia. Habis puan dengan tabah bukan gantung puan terus puan dia dia. Majid lah. Ini kena ilham. Mendung lah. Dekat. Dekat. Dia
ilham modern ulama yang kau adalah mana nhiều đi bukan nilai ilham abun temanangan dia. Yang tina makalah kitab digolok. Yang di pada padu bulan. Cakap kitab digolok. Digolok. Kitab yang sempurna yang hanya lambai. Kitab kamu 20 jilid. Mentang kata. Tiba rumahnya dicok. Enam tu makna kitab dia. Dicoknya lah kamu ni dicok kamu dalam air ni dicok. Atau wakaf lain aku. Bukan kamu waktu berjadi. Minyak guna tadi pun nak dah. Jilid pada mulai. Minyak punya kata cok apa? Cok dia mengandung. Cok kamu lah. Cok bukan cok je dah. Apa nama cok waktu berjadi? Kamu itu malam bawi yang nama jilid halal dia. Gekun tak kalau cok jilid 8. Cok jilid 8 duduk je. Duduk menyuruh anak kau dia patutnya duduk dalam je dah. Dia kena dalam lain. Dia apa dia cak duduk dalam je bukan. Dah duduk. Gelap itu orang tinggal lah. Pada yang mengalah apa mengelap. Bau bekas cak. Ini kau bulan je. Cak tu mana kan? Yang kamu hana abang kamu nanti apa kau jauh. Entah kamu. Yang ilham. Digo lah seperti kami semua pun teman-teman kadang digo lah kitab ni apa ni yang lep kitab terbang pun apa teman-teman Abu Ela. Dia Abu Ela kena ngomong ni kalau bukan lagi awak buat ni tak munjuk ingat Pak Duk umur pun dekat yang peti. Kalau ngabati kau apa? Ngabati? Ngabati. Cak utanya dah. Cak utanya dah. Bila yang masa filter pun enggak cak. Cak yang nyanyi. Ngabati. Cak ni kau. Tiga dah. Kita dalam maya pun penuh kita. Dalam maya ubi ni, penuh kita. Nak berarti dia tak ada. Kita kalau dicip bahak yang berarti kau ada. Nyanyi ilham. Nyanyi ilham ulama. Abu Ela nyanyi. Tapi kau nyanyi berkenaan dengan mana? Nyanyi. Kita tahu lah. Juga bawi aja mah, hanya yang dekat tu orang tu. Bukan mati ni orang ada nyawanya, bukan ada bawi apa lah. Hanya yang tu tak leh. Ya, jadi kemudiannya bukan ilham. Tanya mana si ilham, awaknya je. Dia dah baca Quran dia kita jawabnya ilham ni kena yang bawa lah. Jadi yang ilhamnya penyebabnya ilmu laduni. Yang dapat mono. Cuma ada yang mono. Ada begini bukan mono dan yang jiknya ilham je lah. Ni ilham ke bawah. Ilham ke atas itu lagi bukan dekat lah. Level 5. Dia ilham dekat dia kan ulama-ulama tu. Lagi Ibnu Ambari gafai kitab. Apa budaya? 100 kali 100 di Mesir. Umur 20 tahun. Gafai kitab, hai tak udang 100 meter ni, 100 ni. Tapi 1 banyak. Tutung udang kitabnya pusaka dunia ni Mesir. Tutung bibina ulama-ulama tu kami dulu.
Ada dari dalam kitab buat madhab di dalam tu. Jadi benda dia adanya Syekh Amali umur tu tu. Syekh nak betul mana kitab yang kena dia alhamdulillah ne dia nak. Hana kerja ulama-ulama hana ni. Agaknya tu kamu mau. Hana pun Syekh kan kitabnya alhamdulillah nal ada Allah. Jadi adanya kerja akan nampak aja dia mesti di tempat orang yang cawan-cawan tu ni. Duduk benda-benda banyak orang malam. Tapi waktu-waktu untuk semayang boleh kitab yang kata tu. Selama hai tu banyak kan orang tulis bukan lain-lain bawa orang tulis. Hai orang yang tu lain. Anda bukan lawatan hai tu nya tulis mendu bagi putaka tempat tet. Duduk kitab lagi tet lagi kalau gitu. Kalau nak kitab atau kitab mendu apa? Bila nak kitab ke sama-sama aja. Aku kan kalau kita dia nak ini tanya tu kita nak kita tapi banyak kena tu kita berjuta apa yang kita mentabuh hali nanti kan kita tulis yang ilham kelah air umur kita tu bukan orang yang ni orang yang di mana kan hana orang maksiat itu dalam ibadat tadi. Jadi ilhamnya itu nama hidayah. Lain. Dua hidayahnya tapi tidak orang tu berken daripada pun yang berkejahat hingga ketaat. Yang hidayah dia ilham cikon dua duanya dah. Tidak ya. Kadang aku lagi bersama ilham, kadang berapa hari naik. Yang macam mana? Sama. Ilham je. Gue yang bukan naik tangan. Ilham. Itu masih kekuatan boleh tu banyak menang baca tinggal juga. Yang betul bibi yang tapi ilhamnya bukan ilham dikair. Yang betul apa nak kata bahasa nak kata. Tak sebenarnya bukan dia belum. Bukan lagi orang Kristen di Jakarta di Amerika tu. Kui yang kata tiga baca aja untuk teman. Kita Arab pun kita tafsir. Quran yang pendeknya kalau hadis melebih dah. Kita tafsir tiba-tiba ada apa? We know dari Amerika. Tapi hanya Islam enggak ono. Dari Islam juga hanya mengenai Islam dia ulama besar ni. Dalam di bekal-bekal lama di Habib saja kata ulama. Jadi masalah-masalah yang itu ada ulama-ulama tanya orang Islam itu boleh kata saya. Ya banyaknya hidayah apa? Ilhamnya. Hidayah benar. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Dan bertanya mereka itu yakni segala orang kafir akan dikau ya Muhammad daripada makna hakikat roh. Maka kata olehmu ya Muhammad bermula hakikat roh itu daripada perbuatan Tuhan. Karena hakikat sebenar-benar roh itu tiada mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala.
Dan orang yang diberinya ilmu daripadanya dengan ilmu laduni namanya. Orang yang rujuk ilmu ilham oleh Allah, yang duduk masjid, yang hakikat orangnya. Al-lafzu tsalithun nafsu wa laha ma'nayani. Azuman makna jami'un li quwwatil ghadabi wasyahwati wa sifatil madhumati wa huwa muradu bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam asyaddu a'daika nafsuka allati baina jambayka wa huwa al-ma'muru bil mujahadati wal ma'muru bi kasriha. Adanya lafaz yang ketiga iaitu nafsu. Lafaz pun qalbun, lafaz kedua ruhun. Lafaz yang ketiga iaitu nafsu. Dan ada baginya pula dua makna sih. Pertama iaitu makna yang menghimpun ia bagi kuat marah. Nafsunya makna yang pun daripada nafsu iaitu menghimpun ia bagi kuat marah. Betapa kebengih-bengih bagi. Dan kuat syahwat. Sesuatu yang kuat marah, yang kuat syahwat dan berhimpun padanya segala sifat kecilaan. Sifat-sifat yang naget dan menuman nafsunya. Dan berhimpun padanya segala maksiat yang batin. Jadi yang naget betapa obat nafsu ni. Kuat marah, kuat syahwat, hanya bukan berhimpun pada sifat-sifat yang naget. Berhimpun padanya maksiat-maksiat batin. Dan iaitu murad dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berulah yang lebih sangat jahat daripada segala seterumu itu, iaitu nafsumu yang antara dua lambungmu itu. Yang paling butuh yang paling jahat, hanya nafsu. Nafsunya bukan terletak di antara dua lambung. Dan iaitu yang disuruh kamu memerangi akan dia. Yang pakat bukan lawan apa? Yang punya nafsunya. Dan disuruh memecahkan akan dia. Dan dinamakan akan nafsu yang kepada makna yang pertama ini akan nafsu amarah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, padahal menyikayahkan akan hal Nabi Yusuf menyatakan ia akan nafsu amarah itu dengan katanya, wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Adanya dan tiada aku menyucikan akan diriku daripada kejahatan. Bahwasanya nafsu itu sangat menyuruh dengan berbuat kejahatan. Ini maknanya dengan nafsu amarah. Jadi makna nafsu yang pun bukan nafsu yang negat, ia tarik dan juga tak negat, ia nafsu amarah. Kata najis nafsu mutmainnah. Ini dinamakan pegang betul nafsu-nafsunya. Nafsu amarahnya nafsu yang jahat. Yang tarik dan juga majalah bahwi, yang kena nafsu amarahnya. Untuk badan tak itu. Bukan tak ada lambung. Dino ni. Abadi. Itu adalah kan nafsu, kalbun, ruhun yang tabu. Ini makna yang kedua tu tabu, taban. Taban mana hati. Jadi dua ini juga antara dua lambung. Wal makna sani minha latifatur rabbaniyatun lati hiya ihda makna ruhi wal qalbi wan nafsi aidan. Ma'a lafzul qalbi wal ruhi yutlaqu ala muradin wahidin. Wa hiya latifatur rabbaniyatu wa hiya haqiqatul insani lati
ia yatamayyazu biha ala sa'iril hayawan. Artinya dan makna yang kedua daripada makna nafsu itu, iaitu latifah rabbaniyah. Mana latifah tayaluh yang tidak digunakan oleh yang jisim, yang halus, yakni jisim yang halus yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan. Sebab bentuk dia halus yang tidak digunakan oleh adanya, yang kenatannya atau yang gaduh dan Allah Ta'ala, yang iaitu satu makna daripada makna roh dibenanci dan makna kalbu. Artinya cik makna yang kedua. Bermula nafsu itu pula seperti lafaz kalbun dan lafaz ruhun itu, iaitu ketiganya ini bahawa diletakkan atas muara yang satu, iaitu latifah rabbaniyah itu. Latifah yang dibangsakan pada urutan Allah. Yakni lafaz yang ketiga itu diistiamalkan oleh ulama ahli sufi atas makna yang satu, iaitu jisim yang halus, yang tiada serupa bagi segala jisim yang kasar itu. Hidup ni latih. Latih. Memang jisim tapi hangat muda. Hanya jisim marak ia bangsakan pada Rabbaniyah. Sebuah bentuk yang aluhnya tanya bukan mautan Allah. Hanya diri oleh manusia. Kecuali orang-orang yang ilmu laduni, belah. Lagi bukannya email dunia lah, bukan Abu Labaidin labuh lah. Jangan bukan email ilham ni. Jangan di jalan hada. Ni hanya macam hana itu lah, yang aku gana tak tahu. Dia tu maya. Yang nyambi dia ada banyak hang dalam. Keluar dulu. Tidak ada ubuk. Betul dia hidung bau kamu. Gatung macam lembu amat lagi ni. Lembu ya. Silakan masuk. Hang dalam. Apa buat amat lagi sih ada naik teten. Kedenguk agak kayaknya. Kerja dia naik tuan-tuan, tamam assalamualaikum. Betul je tu. Keluar dulu. Semuanya dari saya berbeza. Ini keton tuan-tuan ikmah bulan lah. Jadi ini jisim yang aluh yang dibangsakan pada ruhaniyah, kepada rabbaniyah Tuhan. Yakni lafaz yang ketiga itu diistiamalkan oleh ulama ahli sufi atas makna yang satu, iaitu jisim yang halus. Yang tiada serupa bagi segala jisim yang kasar itu nur. Bukan seperti nur sesuatu yang lahir itu. Padahal tempat terbitnya di dalam hati, daging selalu pada itu. Ini terbit di nanti dalam hati itu. Dan mesra ia kepada segala badan, kepada segala anggota. Sumber di dalam hati ini. Dan iaitu hakikat ruh. Dan iaitu hakikat ruh dan hakikat insan, yang dengan dia berbeza manusia daripada segala haiwan yang lain daripada manusia. Jadi nafsunya kan tabaci no hakikat roh. Hakikat roh tinggal dengan nafsunya berbedalah, berbeda manusia dengan haiwan. Namanya haiwannya, manusianya haiwan sih. Tapi manusianya haiwan yang bisa berbicara. Jadi nafsunya gitu oleh Allah untuk beda. Dan hakikat insan yang dengan dia berbeza manusia daripada segala haiwan yang lain daripada manusia.
Nafsunya bukan dapat daripada manusia, bukan manusia, itu hayawan-hayawan. Dan apabila suci hati itu dengan sebab membanyakkan akan zikir Allah Ta'ala daripada segala syahwat dunia, dan suci ia daripada sifat yang kejahatan yang di dalam batin, dan suci ia daripada segala maksiat yang batin, seperti suci ia daripada wujud tajam, dan daripada riya bihana, dan daripada takabur bihana, dan daripada ghadab, daripada marah, hana marasi, dan daripada hasud, dan barang sebagainya daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati, maka ia itu dinamakan akan dia nafsul mutmainnah. Jadi yang jahat itu nafsu amarah, punya nafsu mutmainnah, yang bukan jiwa yang tenang tadi, yang tetap, yang dia hanya maksiat ni. Apabila dia orang dia bukan maksiat tadi, maksiat batin hanali, maksiat lahir hanali, hati kapah ibadat kepada Allah, zikir orang malam, yang guna menyanka nafsu mutmainnah. Hati yang berada nafsu mutmainnah, nafsu amarah kan? Hanali nafsu amarah. Kan kai dalu. Mai pada dalunya. Dunia mentong galak katanya. Mentong ni dunia bukan mentong nam mak dia batin yang itu. Nyanyak nafsu bukan nafsu yang mutmainnah ni yang datang. Nafsu makan. Makan nafsu. Kahwin nafsu sampai benar. Jadi apabila hanali baganya berfikir nafsu masih batil, yang tinggallah baganya iaitu nafsu mutmainnah. Dan iaitu murad dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, hai nafsu yang mutmainnah, kembali engkau kepada Tuhanmu, padahal engkau rida akan Tuhan, dan rida Tuhanmu akan engkau. Tuhan rida ke nafsu yang mutmainnah, nafsu mutmainnahnya rida ke Tuhan. Maknanya apa yang perintah dari Allah yang menerima. Maka masuk engkau di dalam perhimpunan martabat hamba-Ku yang Aku kasih akan dia. Tamam dalam martabat hamba-hamba yang mengerti. Dan masuk engkau di dalam surga-Ku serta anbiya dan auliya dan syuhada. Yang nafsu mutmainnah. Ini yang kita perang nafsu-nafsu itu hanya panggilan atau panggilan. Bukan nafsu mutmainnah, hanya panggilan. Ini hanya terlalu nafsu amarah, nafsu-nafsu lain itu hanya panggilan. Hanya Allah dalam panggilannya. Nanti yang panggilan-panggilan wadkhuli jannati, yang nafsu mutmainnah, hanya orang yang amarah dalam. Yang marah apa? Yang marah bukan. Kamu cerita dengan ada nama tak iman. Kamu ikut-ikut penting berselamat iman. Berselamat iman yang Tamam aja. betul-betul tamam. Tapi yang iman dan selamat, yang anu dua tamam. Mana mana? Yo, berarti nafsu mutmainnah itu akan memohon. Ya, awak pun kena mau. Awak bukan tanpa hisab.
Laipun Nabi Muhammad ka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kamu kepada Tuhan kamu yang ridha kepada kamu, lagi yang diridhakan. Nabi Muhammad pun ka ilayu. Benar Nabi Muhammad punya tenang dah dah. Ana yo becut nak kan. Sebab bukan ni dia lagi kawan kampung. Mundi.